Nama saya Aiman Lau. Tapi family dan kawan-kawan panggil Aboy. Aboy dilahirkan dalam keluarga rojak. Abah half Malay, half Indian. Mama pula bangsa Cina. Abah kahwin dengan Amah, terlahirlah Aboy. Macam nasi campur. Truly Malaysian. Apalah nasib Aboy puasa seorang-seorang. Ramadan tahun ni memang lain. Nasib baik ada Mumu teman. Selalunya, bulan Ramadan mesti buat banyak aktiviti dengan Amah dan Abah. Tapi, bila seorang-seorang macam ni, tak ada rasa nak buat apa lah. Nabi SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jangan jadikan Ramadan ini sia-sia hanya duduk termenung, bermain game atau melayari media sosial sahaja. Wallahualam. Sentau ah. Sebenarnya, bukan Abah tak nak tambah pahala. Selama ni, masa Amah dan Abah ada, memang banyak benda kami buat sama-sama. Mereka berdua memang suka bantu orang. Setiap kali kita pergi tarawih, Abah dan Amah tak pernah lupa bagi derma. Yang pasti, Abah tak akan pernah jadi sebaik mereka. Dari dulu, bila bulan puasa je, Abah mesti akan berniaga kat bazar Ramadan. Yelah, cari duit lebih untuk hidup lebih selesa. Boy, bagus boy. Rajin kamu ni. Terbaik lah boy. Tiap-tiap tahun juga, tanpa mengenal hati penat, Abah akan masak lebih supaya boleh infak. Aboy pun selalu tolong menyebuk. Mama pula tak pernah lekang tenaga. Selalu volunteer untuk tolong-tolong di surau dan rumah-rumah kebajikan. Siap masak berbuka untuk jiran. Hai Aunty. Lama tak nampak Aunty. Aboy. Aboy pun ada. Puasa. Main sini abang dia tolong. Ambil barang. Sini. Mama dan Abah selalu pesan, selagi boleh, jangan berhenti untuk buat baik. Tapi, apakan daya? Hey, Aboy! Baru 1 minggu Amar dengan Baba tak ada. You sudah macam ni ah. You sudah call you punya tata. You punya tata sehari ni sama you tau. Apa yang I suruh you buat, you sudah buat. Baju belum gosok. Rumah belum vacuum. Itu sampul raya dekat Bank Mama you belum ambil ke? Ayah, ini budak ah. Alamak! Thank you, Aboy. Sorry lah, Mama buat you terkejut tadi. Apalah yang Mama nak buat jika tak ada kamu. Abah syukur dapat anak yang baik macam Aboy. Boy sedar, Hari Raya bukan tentang baju yang baru atau makanan yang sedap. Tetapi, ia tentang kongsi rezeki dan kegembiraan bersama orang sekeliling kita. Bila kita berkongsi, nikmat tu berganda. Bila kita bersyukur, hati kita lebih tenang. Semoga syawal ini membawa keberkatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Your phone ringing. Your phone ringing. Hello, Tata. Aboy, இன்னைக்கு ராயா தானே yang call பண்ணல Tata waiting for you. But you don't forget bulan 10 datang Tata punya rumah. Kita punya planning jangan lupa. Okay, bye, see you.